Welcome back to rumahku.com. Saya Saiful Sufian dari Renstar Properties. Hari ni saya berada di Cyberjaya. Okay. First of all, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya yang batin daripada saya Saiful Sufian. Okay. So, kita baru je lebih kurang dalam seminggu lah. Okay. Waktu saya shoot ni adalah hari Sabtu. So, baru seminggu kita berhari raya. Okay. So, saya pun dah back to the business. Okay. After a few months, on leave sikit lah. Okay. So, hari ni saya berada di Perdana Lakeview Cyberjaya. Okay. Rumah kat belakang saya ni, okay, adalah semidi. Okay. And then the best part is dia facing east dan nombor 8. Okay, that's the best thing, nombor 8. Okay, so bagi kawan-kawan yang berbangsa Cina, okay, ataupun viewer yang berbangsa Cina, memang dia orang cari facing east mostly lah. Okay, bukan semua, tapi mostly dia orang cari facing north, east, nombor 8. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, semidi ni antara yang the cheapest, okay, dekat dalam kawasan ni. Okay. Memandangkan dia adalah triple story semidi. Okay. Harga dia 1.75 sahaja. Okay. Rumah ni fully renovated, extended. Okay. And then land area dia sekitar 3,500 square feet dan build up dia sekitar 5,400 square feet. Okay. Plus minus. Okay. Dan dia ada 5+1 bedroom dan 7 bathroom. 7 bathroom tu termasuk dengan powder room as well lah. Okay. So, tak nak cakap banyak. Okay. Apa yang menarik pasal rumah ni, tuan-puan kena tengok sendiri. Sebab dia ada kejutan dekat tingkat atas. Iaitu top floor dia lah. Okay. Dan saya yakin tuan-puan suka. Let's go. Ni adalah car posh bagi rumah ni. Kalau tengok keadaan sekarang, dah ada 4 buah kereta tau. Dia masih ada lagi 2 slot untuk letak kat sini. So basically, dia boleh up to 6 lah. 6 buah kereta untuk letak kat kawasan ni. Okay. Dalam satu car posh sahaja. Dan tak sempit tau. Okay. Ni kereta jiran-jiran lah. Termasuk dengan kereta saya sekali. Okay. So, jom kita masuk ke dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini adalah first living area dia. Okay, luas tuan-puan. Memang luas. Sejujurnya rumah keluasan macam ni dan triple story, okay, dia sesuai untuk orang yang mempunyai family member sekitar 4 ke 5 family member. 4 orang tu tak termasuk dengan ibu dan ayah lah, tuan-puan lah. So total 6 ke atas. Okay, sebab dia memang terlalu besar. Kalau let's say lah macam saya, anak seorang, luas macam ni, pening. Okay, tak apa. So, kita tengok dapur dulu. Sebab unit ni dia dah extend tau. Unit ni dia dah extend. Okay, dah extend atas bawah. Okay. Ni kawasan yang dia dah extend lah. Bahagian belakang. Ni dia punya kitchen area. Dia wet and dry dia buat satu je. So ni is considered as a dry, wet. Okay. Dan sini as dry lah. Dia buat macam tu, one shot. Dia tak pecah. Okay. Saya tak pasti boleh buka ke tak, tapi apa, kita cuba. Okay, saya dah ada kunci. So, dia adalah bahagian luar dia. Sekejap saya bawa kamera keluar. Yes. Okay. Ni ada lagi bahagian luar dia. In case kalau nak buat as a laundry punya part lah, memang kat sini lah the best. Okay. Okay. Okay, yes. And then, yang best dia, belakang dia, kita tak bergaduh dengan orang, tuan-puan. Dia tanah dia memang sampai kat longkang sini saja. Okay. Tapi belakang ni kosong lah. Dan memang tak ada apa-apa yang akan dilakukan. Sebab dia consider as a reserve lah. Reserve untuk taman ni. Sampai hujung sana, tak silap saya. So, belakang ni kosong. So, tuan-puan tak ada jiran dekat belakang. Okay. Kalau saya okey. Sebab rumah saya depan yang facing open. Okey. Dan sini asalnya adalah maid room. Okey. Tapi owner ni dia pecah. Dia letakkan dia punya peti ais kat situ. Sebab dia tak ada maid. Okey. So dia letak kat sini. Dan ni adalah bathroom untuk maid sebenarnya. Sini bathroom untuk maid. Tapi dia yang gunalah. Okey. Mungkin untuk ada orang yang ada maid, dia boleh tutup balik dua-dua dinding ni.
Okay, bagi orang yang tak ada maid, mungkin nak remain as is pun tak ada masalah lah, doesn't matter. Okay, kitchen dia cantik tuan-puan. Memang cantik gila. Okay, dan ini adalah powder room sebenarnya. Yes, ini adalah powder room untuk guest lah mostly. Okay, sebab biasanya decoration yang orang akan buat dekat sini, dia akan letak satu set sofa. Okay, sini common, dia akan letak satu set sofa. Dan yang berdekatan dengan sini, dia orang akan letak satu set meja makan. Tu common lah. That's why powder room ada kat sini. Okay, dan ini adalah guest room di bahagian bawah. Tapi owner letak barang dia lah. Dia sebenarnya luas juga sampai ke belakang. Dan ada satu bathroom dalam ni. Dia luas, boleh muatkan satu queen. Tapi sebab barang dia terlalu banyak, dia letak kat sini. So kita tak dapat nak imagine secara cantik lah. Okay, dan dia ada store di bahagian bawah sini. Okay, sini store dia. Okay, so kita dah tour dah bahagian bawah. Bahagian bawah tak banyak sangat. Okay, just ada laundry area. Lepas tu ada lagi kawasan luar ni. Since dia adalah semidi, okay, dari luar ni. Okay, bawah common sebabnya dia ruangan yang lapang. Okay, so kita naik ke atas. Okay, ni kayu ni pun cantik lagi. Yang ni, so yang ni tuan puan just polish je balik. Ataupun after wax ke apa, yang tu saya tak pastilah dia punya term, tapi that's mean just polish je balik and then will be great again lah. Okay, kita dah sampai dekat first floor. So first floor ni dia ada 3 bilik. Sebenarnya bukan 3 yang tuan puan nampak, 1, 2 dan 3. Sebenarnya dia ada 4 pintu rahsia. Okay, ini adalah second living area dekat kawasan sini. So kita masuk dulu. Bilik ni orang panggil belah kanan ni, dia panggil sebagai dia bukan master bedroom, dia consider as a junior master bedroom something lah. Okay, dia consider as is lah. Dia junior bedroom something like that. Saya pun nak explain pun tak pandai. Okay, tapi inilah ruangan dia. Okay, ruangan dia boleh muatkan king size bed. Okay, king size bed. Okay, dekat sini. Dan belakang ni boleh buat as a wardrobe lah. Dan ini bathroom dia. Okay, ini bathroom dia. The best part is, untuk kawasan depan ni saja, saya rasa tuan puan boleh buat macam mini outdoor playground. Okay, mungkin boleh letak grass carpet sini. Lepas tu tinggikan sikit. Okay, sebabnya rumah ni adalah freehold individual title. Okay, untuk pengetahuan tuan-puan, dia adalah freehold individual title. That's why kalau tengok depan ni lain, sini pun didekor, sini pun didekor. So rumah ni lain-lain sebab kebanyakan yang boleh reno sebabnya dia adalah freehold individual title. So tak ada masalah. Okay, so let's say lah kalau tuan pun kata aku nak letak grass carpet kat sini, lepas tu nak buat small outdoor playground untuk anak-anak. Okay, ialah memandangkan rumah ni triple story. So saya assume tuan puan yang berminat dengan rumah ni akan mempunyai paling minima adalah 4 orang anak. Okay, kalau 3 tu okey je, kalau 2 tu macam sunyi sangat, kalau 4 tu just nice ke atas. So sini memang meriah tuan puan. I can guarantee that memang meriah. Okay, kat sini. Okay, ni adalah kita boleh buat sebagai mini outdoor punya playground. Okay, so kita masuk ke bilik yang seterusnya. Okay, ni bilik yang seterusnya. Okay, ni boleh muatkan queen bedroom. Okay, sorry, queen bed, maafkan saya, queen bed. Okay, dekat sini. Okay, dan wardrobe as well, dan bathroom dia dekat sini. Okay, tapi dekat belakang yang di extend ni, ni yang ni, okay, yang ni tuan puan, yang ni yang besar ni. Okay, tuan puan bayangkan dia daripada bilik ni sampai ke bilik sebelah tau, belakang dia ni, dekat belakang ni. Okay, tuan puan boleh buat sebagai indoor playground ataupun mini gym, since dia adalah facing hutan macam ni. Cantik lah. Memang tak serabut tuan puan. Ni memang peaceful, tenang gila, seriously. Okay, sini.
Okay, so kalau besar macam ni, lebih daripada gym, so saya assume macam-macam mesin boleh letak kat sini. Kalau kata nak indoor punya playground, okay, macam-macam gelongsor lah boleh letak kat sini. Hanya dengan 1.75 million. So saya rasa ramai orang mampu kalau untuk 1.75 million semidi kat Cyberjaya. Okay. Dan ni bilik sebelah yang tadi pun sama, dia ada bathroom dia sendiri, dia tak share. Okay. Pun sama, dia boleh muatkan queen bed kat sini. Okay. Dia boleh muatkan queen bed dan wardrobe. Okay. Sebelum saya terlupa, in case lah tuan-puan mungkin mempunyai anak yang agak ramai ataupun family member ramai, mungkin adik-beradik duduk sekali ataupun mak ayah duduk sekali, so nak pecahkan jadikan 2 bilik boleh, sebab dia dah ada tiang sini. So tambah je sikit, jadikan dia sebagai 2 bilik, okay, dan buatkan access daripada sini. That's it. So kat sini boleh jadi 4 bilik total tuan-puan. So jom kita patah balik ke first living area tadi, dekat sini. Okay. So dah tua dah kawasan ni. So jomlah kita naik ke top floor. Top floor ni cantik. Dan ni, okay, naik sampai sini. Okay. Kita pergi tengok master bedroom dulu. Okay. Di sebelah kanan. Okay. Ni adalah master bedroom. Okay. Okay. Ni master bedroom tuan-puan. Okay. Yang ni saya tak nak cakap lah, katil jenis apa boleh masuk. Okay. Kalau king tu lebih daripada king, yang super king kot saya rasa memang boleh, tak ada masalah. Okay. Dan let's say sana tuan-puan letak super king. Okay. Sebelah ni boleh tambah lagi satu single bed. Okay. Dan sini macam biasalah orang akan letak TV ataupun small workstation. Okay, kat sini. Okay, itu kalau nak workstation dekat dalam bilik. Okay. Okay, kalau nak workstation kat luar, sekejap lagi saya tunjuk. Okay. Dan ini adalah wardrobe dia. Okay. Sebenarnya wardrobe dia ni lagi besar daripada saya punya home office kat rumah. Sedih saya kan. Tuan-puan doakanlah saya dapat beli rumah ni ke. Boleh saya buat data center satu kat rumah. Okay, gurau je. Okay, itu wardrobe dia. So memang luas. Dan ini adalah master bathroom. Okay, kat sini. Okay. So pun luas juga. Okay. Dan ni view lah. Okay, daripada master bed lah. Okay. Okay, so kita patang balik. In case lah, okay, tuan-puan kata, apa ni? Saya nak something yang different. Ni different dia. Luas ni tuan-puan. Sini dia, okay, sebenarnya owner ni dia suka masak actually. Okay. So dia buat BBQ kat sini tau. BBQ pit kat sini. So ada tempat untuk masak. So kalau tuan-puan memang suka orang datang rumah, guest datang rumah, saya rasa dengan keluasan ni, okay, saya assume lah okay, lebih kurang plus minus 30 orang tak ada masalah, 50 saya takut cram. Okay, dengan keluasan ni 30 tu saya rasa insyaAllah selesa untuk gathering, especially sekarang raya. Okay, hidang semua makan kat sini. Kalau malam boleh buat BBQ. Okay, tak ada masalah kat sini, facing hutan. Okay, ni saya silap boleh buat campfire. Okay. So memang luas. Okay. Ni kawasan dia, kawasan luar tadi yang saya cakap tu. Okay. Okay. So ada yang tanam pokok pisang. Okay. Jangan ingat rumah orang kaya tak ada pokok pisang. Ada Okay. Ni kawasan luar ni. Sama juga, in case lah tuan-puan nak letak workstation dekat luar, rasa macam I perlukan something yang agak natural. Okay, tak apa. Kita boleh letakkan workstation dekat luar sini. Dan menghadap pokok-pokok ni sambil buat kerja. Confirm. Tenang. Kalau setakat kena marah dengan bos tu, boleh tarik nafas. Saya sedang memandang. Saya sedang memandang hutan di depan rumah saya. Macam tu. Okay. Okay, dan ni boleh buka sebenarnya. Okay, boleh buka. Tapi tak ada apa sangat lah. Belah tepi ni, dia macam ni je. Okay. Kalau nak lagi menarik, okay, since kita nak buat BBQ dekat sini, okay, ni kekurangan, cerita kekurangan. Sebab kita ada ruang ni. Okay, tapi gas kena masuk daripada dalam rumah.
Okay, tak nak gas masuk dalam rumah, doesn't matter, tak ada masalah. Okay, buat je tangga untuk naik ke atas sampai sini. Senang je. Daripada bawah ni, okay, buat satu tangga yang boleh naik sampai atas ni. Ataupun dah lalang buat naik daripada luar, naik dekat first floor tu, okay, lepas tu naik dekat top floor ni. Settle. So, gas tak perlu masuk dalam rumah untuk dia masuk ke ruangan BBQ ni. Macam mana dekat rumah, dekat belakang hujung sana, nampak tak? Dia buat tangga. Daripada first living area sampai ke top. Tu rumah dia lah. Tu pada saya memang just nice lah. Memang cantik sangat. Okay. Kalau saya dapat macam ni, alhamdulillah ni. Bersyukur banyak ni. Bersyukur teruk ni. 175 million. Okay. Triple story semidi. Yang dia siap renovated well. Okay. Jadi nothing more to lose and then nothing more to take. Cukup. Unless ID saja. Yelah, ID ni kita rasa masing-masing. Yang tak ada cakap apa. Sama juga kalau tuan puan kata aku nak tutup, nak jadikan satu surau. Boleh tuan puan, tak ada masalah. Sebab saya highlight lagi sekali, rumah ni adalah freehold individual title. So doesn't matter. Nak reno macam mana, as long within your compound should be no issues. Cuma macam biasa, hantarkan permohonan kepada Majlis Perbandaran Sepang sebab saya berjaya bawah Sepang. Tu sahaja. Mana-mana prosedur lah sama saja. Okay, jom kita jumpa kat bawah. Okay, so kita dah tour dah sebuah rumah dekat Perdana Lakeview East, Cyberjaya. Saya recap balik, rumah ni adalah semidi. Triple story semidi. Land area 3,500 square feet. Okay. Dan build up sekitar 5,400 square feet. Fully renovated. Okay. Freehold individual title. That means you're free. Okay. So, sekiranya tuan-puan berminat dengan rumah ni, boleh kontak saya dekat bawah. Ataupun tuan-puan boleh pergi ke website saya, cari rumahselangor.my. Okay. Mungkin ada beberapa listing yang tuan-puan berminat kat situ. Okay. Saya Saiful Sufian dari Rainstar Properties. Have a good day. Assalamualaikum.